Selain anak kita bidang profesionalnya, insya-Allah masuk bidang profesional, kalau boleh dia juga mempunyai penguasaan dalam bidang agama ni. Kalau boleh dia menghafaz Al-Quran, Allah lagi bagus. Kalau dapat insya-Allah. Lagilah seorang. Kalau boleh dapat menghafaz Al-Quran. Saya dah berdoa begitu. Saya bincang bawa attraction lepas minggu yang dulu. Saya nak kongsi sedikit. Minta maaf, saya kongsi pasal anak saya ada. Perasaan kalau anak kita boleh menghafaz Al-Quran, Allah. Rasa ringan, tapi kenapa ingat dia hafaz apa? Nak mula muda kan ni. Bila dia sebut saja apa? Saya dah menghafaz Al-Quran. Rasa ringan. Allahu Akbar. Rasa tenang dalam diri kita. Apabila dia menyebutkan bahawa dia ada menghafaz Al-Quran. Kita tak menghafaz banyak mana pun. Alhamdulillah anak kita. Abah, anak yang kedua. Abah, ni hadiah hari jadi Abah. Untuk tahun ini. Apa dia? Anak yang kedua. Saya pun ada selesai menghafaz Al-Quran.